Wang, you punya kereta buruk, ambil pergi scrap lah. Mau jual lagi ke? Bro, itu kereta awang pakai wang pergi beli punya, so mesti boleh jual boleh buat trading tapi awang untung tak banyak lah. Tapi kalau kau orang rasanya, awang punya kereta condition macam ni, sudah boleh pergi scrap kan? Kalau rumah kau ada kereta condition macam ni, dah tak mau pakai punya, nak scrap kan? You hantar awang lah. Okay, kita share rezeki, payung rezeki dengan yang sesiapa dia nak ini kereta punya orang. Kita pilih lah, tolong dia orang. Yang siapa tak ada kereta, tak ada transport, kita tolong dia. Yang semua you orang hantar kasih awang, nak bagi percuma punya. So, semua awang settlekan name transfer dengan Puspakom. You orang latang sebiji, awang pau sebiji. You orang latang 10 biji, kita pau 10 biji. Sebab kita nak share rezeki saja dengan yang follower awang lah. So, kau orang rasa lah, komen sikit. Kereta condition macam mana? Dah boleh pergi scrap. Kereta condition macam mana? Boleh pakai lagi. Komen. Follow awang, dapatkan info dan knowledge kereta.